Okey, minyak pun dah panas. Masuk bahan blend. Bawang besar 1 biji, bawang putih 4 ulas, halia setengah ibu jari, cili padi merah 5 tangkai. Kalau nak pedas tu nak kurangkan, boleh ikut kepedasan masing-masing. Tumis bahan-bahan ni sampai pecah minyak. Dalam 5 minit dah cukup. Serbuk kunyit setengah sudu makan. Kari powder 2 sudu makan. Kak Misha nak share rahsia rempah Kak Misha. Pak sekawan sangai, dah sangai, kisar sampai jadi serbuk. Buat banyak-banyak, simpan. Hari ni Kak Misha guna setengah sudu makan. Biji ketumbar sangai dahulu, dah sangai, kisar sampai jadi serbuk. Buat banyak-banyak, simpan stok. Hari ni Kak Misha guna setengah sudu makan. Gaul rata, masak selama 5 minit sampai pecah minyak. Masuk daging batang pinang dalam 300 gram. Okey, gaul daging ni bersama rempah. Biar masak selama 5 minit. Masuk air panas setengah cawan ya. Masak daging selama 30 minit sampai pecah minyak. Guna api yang sederhana. Ikut cara Kak Misha ni mesti jadi. Okey, dah 30 minit. Alhamdulillah. Okey, rempah pun dah pecah minyak. Kejadian pun menarik. Masuk sayur kacang panjang. Mesti ramai tanya kan, apa nama masakan ni? Okey, nama dia kacang panjang goreng berempah. Ada orang tanya, Kak Misha, boleh ganti dengan kacang buncis? Boleh. Okey, Kak Misha gantikan garam dengan serbuk mushroom. Masuk kentang goreng ya. Masakan ni simple tapi menyelerakan. Makan dengan nasi minyak dan nasi putih, aduh sedapnya. Okey guys, masuk hirisan bawang Holland dan hirisan cili merah. Okey, masak jangan terlalu lama ya. Sekejap aja. Gaul-gaul tutup api. Alhamdulillah, dah siap resepi kita. Kacang panjang goreng berempah. Resepi Kak Misha ni mudah dan simple. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum semua.